Ada ikan, ada udang, gong kita dah siap tengok. Cakap. Hari ini kita nak bagi nak share resepi tom yam gong. Kena ada udang, kepala udang. Kepala udang ni kita blend dulu, kita goreng dulu kemudian baru kita blend. Sama sekali kita sediakan minyak. Kita blend dulu, kita goreng dulu. Kita dah goreng sedap, kemudian baru kita angkat. Nampak ni? Kemudian kita isi air sikit, jangan banyak, sikit je. Kemudian baru kita pisah. Ni setelah kita blend macam ni. Sekarang jom masak. Kita semua dalam. Kalau udang tadi tu masuk dalam air rebusan ayam. Tom yam. Jadi 2 sudu kecil lah sudah makan. Puas. Serai. Bawang putih kita ketuk. Kita masuk dalam. Kemudian kita kacau dulu, bagi bahan selapis dulu. Bawang Holland. Kita masukkan ikan cakap. Kita tunggu sekejap, kita tunggu ikan kita masak dulu. Okey. Sekarang kita potong bahan-bahan ini. Kemudian limau nipis. Kita masukkan limau, cili padi. Dah mula nampak dah tu. Itu sikit je. Untuk perasa dia mari sini. 1, 2. Aji sikit. Kemudian sini air garam. Kecap sotong 2, air garam 2. Ni perasa ni kita adjust masing-masing. Rasa dia pedas, masam, kemudian manis sikit. Limau nipis. Limau nipis ni wajib pakai limau nipis saja, jangan pakai limau. Dia rasa padu. Mas punya tom yam gong dah masak guys. Sekarang jom tengok sini. Ada ikan, ada udang, ada cakap. Kita letak sedikit susu cair, sikit je. Bagi dia lemak-lemak sikit. Tu. Dah siap. Ni makanan nasi putih. Tom yam gong kita dah siap. Ikan, cakap, tambah. Inilah dia tom yam gong kita dah siap. Selamat mencuba, jangan lupa follow, dan biasa like, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.